Kejap sini, kejap sini, kejap sini. Hari ni kepala, esok belakang, lusa dada, tulak telinga. Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang ke UP Barakah Channel. Kali ni Ana nak kongsikan gangguan umum terhadap jasad kita kepada antum semua. Tapi jangan lupa like, follow, subscribe dulu untuk Ana lebih fokus kongsikan pengalaman dan ikhtiar rawatan Ana kepada antum semua. Sakit yang melibatkan gangguan secara umum. Kita nak tengok. Ini bukan ada rujukan khusus, tetapi ini adalah pengalaman perawat sendiri yang kita nak kongsi. Yang gangguan jin ni boleh memberi kesan kepada tubuh tanpa sebab fizikal yang jelas. Faham tak? Walaupun pemeriksaannya, perubatan tidak menemui punca tertentu. Sakit yang berulang dan misteri. Sakit tu datang dan pergi, berpindah tempat. Kalau antum ada. Hari ni, contoh Ana bagi, hari ni kat telinga, esok kat kepala, lusa kat dada, tanpa sebab dan tanpa sebab-sebab yang konsisten. Yang keduanya adalah sakit tu bertambah bila kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, rasa sakit pening yang melampau atau gelisah. Waktu mana? Solat, mendengar ayat Al-Quran, zikir dan doa. Sebab apa jadi gitu? Sebab ayat Allah ni adalah cahaya. Dan gangguan tidak suka kepada cahaya. Cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya adalah sakit telinga dan kepala. Itu adalah antara kawasan yang sering terjejas. Sakit telinga ni macam mana? Dia rasa berdenyuk, panas, berbunyi, berdesing tu. Sakit kepala ni sakit sebelah kepala. Maknanya sebelah sini, kadang belah sini, kadang belah belakang saja. Rasa sakit tu rasa sakit yang macam mana? Rasa sakit tu rasa sakit yang macam ditekan, ditusuk-tusuk, macam dicocok-cocok. Sebab apa dia tumpu pada telinga? Sebab telinga ini adalah kawasan pendengaran. Yang mana ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah, ayat-ayat hadis Nabi SAW didengar melalui telinga. Yang keempatnya adalah gangguan emosi tanpa sebab. Tiba-tiba, semua dengan tiba-tiba. Tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba rasa berdebar, cemah ni, rasa takut tanpa punca. Ini adalah salah satu tanda yang kita adalah terlibat dengan gangguan-gangguan tadi. Hati jadi berat. Susah nak rasa tenang walaupun keadaan luar tu, walaupun keadaan sekeliling tu baik. Yang kelimanya adalah mimpi ataupun senang dipanggil gangguan tidur. Mimpi dikejar, ditindih, terjaga antara sedar dan tidur. Sukar untuk tidur malam dan gelisah. Ini adalah tanda ruang yang jin mudah menunggu ketika manusia lemah. Ini peringatan penting. Tidak semua tu sakit adalah gangguan. Datang ikhtiar duniawi tetap wajib. Kita tidak menolak yang hospital. Tetapi jika sakit tidak ditemui punca, barulah ruqyah dan doa dijadikan ikhtiar tambahan. Ikhtiar ni adalah tanggungjawab kita. Sembuh itu hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar dengan ilmu, sembuh dengan izin Allah. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat untuk antum semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jazakallah khairan.